Ramai orang tanya kenapa dealer Public Gold rajin sangat buat live pasal emas. Jawapan dia simple je. Saya pun dulu orang biasa yang tak tahu apa-apa pasal simpanan emas. Saya mula simpan emas pada tahun 2015 sebab masa tu ada duit lebihan sikit. Tapi sebenarnya saya simpan emas bukan sebab saya faham sangat emas dulu. Saya kenal guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i. Sebab beliau saya mula simpan emas dan dari situ saya mula faham tentang kepentingan emas dalam kehidupan kita. Dari situ saya nampak satu perkara, emas ni bukan untuk orang kaya je. Tapi untuk orang yang nak jadi kaya dengan cara yang paling tenang. Mentor saya dah capai financial freedom sejak tahun 2007 lagi dan bermula tahun 2010 beliau konsisten tunjukkan jalan bagaimana cara orang biasa nak simpan emas dengan betul. Dan dari situ terbentuknya satu circle orang biasa yang sama-sama simpan emas, belajar dan bina hidup perlahan-lahan. Kalau tuan-puan nak sama-sama simpan emas dan jadi kaya dengan tenang dan berada dalam circle yang betul, jom tengok sendiri dengan mata hari Sabtu ini di Triple Diamond Recognition, insan yang daripada B40 kini menjadi seorang jutawan sebab bisnes Public Gold. Ada bayaran tiket yang dikenakan sebab kalau kita bagi percuma, nanti niat je yang sampai. Orangnya tak jumpa. Bagi yang berminat untuk join event pada hari Sabtu ini, DM saya untuk maklumat lanjut. Boleh follow saya untuk dapatkan lebih banyak lagi ilmu emas dan keuangan.